Dengan spek yang betul, pencuri takkan boleh masuk rumah korang. Okay guys, hari ni kita berada di Kerubung Jaya, Melaka, di mana customer ni dekat bahagian belakang rumah dia sepatutnya tak ada bumbung, sepatutnya dia jadi macam tu. Jadi customer ni extend supaya ada dapur tambahan dekat belakang rumah dia. Jadi dia menggunakan PU metal form. Kenapa kita gunakan PU metal form? Of course, bila kita buat dapur ni, kita nak siang-siang pun lepak kat sini, betul? Malam apakan lagi. Jadi kita nak make sure dia tak panas. Material yang tak panas, jangan pilih lain selain PU metal form. Tapi ada lagi material yang kurang panas, iaitu SCP. Tapi masalah SCP adalah cepat bocor. Tapi PU metal form, masalah bocor tu dapat dielakkan. Jadi customer ni pilih PU metal form. Okay, dia buat dengan kita. Lepas tu belakang ni dia tambah grill supaya dia dapat pengudaraan. Lepas tu kuat. Dia macam grill. Dan dia menggunakan besi yang sangat besar. Nampak ni? Besi yang dia guna adalah besi 1,5 kali 1,5. Di mana dia attachkan sekali dengan awning. Jadi kalau kita tengok PU metal form dia daripada ujung ke ujung. Lepas tu belah sana dia naik dinding. Belah sini pun dia naik dinding. Untuk jadikan kawasan ni adalah kawasan dapur basah. Okay? Sebab apa kena guna PU metal form? Sebab PU metal form dia tak panas. Dan bila hujan tu kena dekat atas dia tak bising. Lepas tu masalah bocor dapat dikurangkan kalau compare dengan SCP. Explosions, iron guards,